Di saat kudanya naik minyak, orang kata jadi agresif tiba-tiba. Di saat Nabi bertunggang sama dengan Anas. Anas ni yang paling muda saya dah. Anak kat Nabi dah juga pengiring Nabi lah, mana-mana pun Anas. Ya, jadi Anas kata Nabi hampir jatuh. Lalu Nabi baca surah, dalam surah Ali Imran itu ada satu ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa-ghayra dinillahi yaqulu wa tusmati samawati wal ardi ta'lamu wa ilahi yurja'un. Nabi tepuk-tepuk je. Nabi usap-usap dia bunyi. Jadi kita usap dia. Terutama tulang belakang dan dengar dekat ustaz dengar. Kita baca bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Insya-Allah saya okey, itu lagi satu bismillah Allahu akbar. Dengan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Besar. Insya-Allah. Boleh lepas dia. Dia tidur. Dia tenang. Jadi apa tujuan dia? Ada tujuan dia. Maknanya kalau dalam ayat tersebut dia sebutlah untuk sekalian makhluk. Maknanya bukan saja haiwan. Satu, kita menundukkan hati kita pada amalan zikir itu dalam ayat itu, dan menundukkan orang kerana Allah. Tapi bukan menundukkan orang kerana contoh dia nak buat ilmu pengasih, maka syirik walaupun ibarat. Menundukkan orang untuk apa? Silaturahim. Menundukkan orang untuk berubah dia jadi tak baik jadi baik. Contohnya ustaz ini ada begitu. Kalau orang datang ustaz mari nak dapat angkat tu, dia maaf ustaz. Orang tu orang pakai jawab tu ayah dia. Mari jumpa ustaz. Oh pun tak tunggu salam tu kan. Oh tadi hang bising sangat dah. Dia kata macam tu lah. Anak murid ada 2 orang. Kenapa dia perihal? Dia kata nak berikat. Orang lain pun tak dapat kat. Saya kata insya-Allah sebelum raya akan dapat kad semua. Kadnya lah kad sahabat kan. Jadi ini kadang-kadang ke hati kan. Macam saya ayah dia, saya bukan kira ayah dia hobla. Saya pun ayah dia juga, tapi ayah dia sendiri. Jadi macam tu lah. Jadi ada doa tu kita amalkan. InsyaAllah dia tidur. Okey, bila dia tidur, dia tenang. Bila dia tenang, kita sembelih banyak darah mengalir keluar daripada urat darah, iaitu wadajain ataupun perangkat asli dan syekhlawin. Jadi kita makan sedap dan tak bau. Sebab tujuan penyembelih ni satu je dalam penyembelihan yang menyembelih itu apa metodologi dia atau kaedah dia nak mengalirkan darah, mengeluarkan darah, teknik tu. Itu tanggungjawab dia besar, tanggungjawab dia itu yang disebut dalam syarah. Besar sikit. Okey, dia sebut besar sikit, luas sikit. Belakang besar ni, kalau besar tak angkat orang belakang. Kita duduk sini 20 hari. Dia pakai besar. Dengar. Dia nak dia duduk. Depan dulu. Luas sikit. Luas sikit. Depan duduk. Allahu Akbar. Okey. Kat mana tadi? Okey, cara. Tujuh tanggungjawab kita ni sebenarnya mudah ya tuan. Mati tak mati kita ni sama ada maksud ke apa? Darah je tuan. Okey, orang mati. Tuan-tuan buat postmortem. Darah dia jadi beku. Di mana jantung dia berhenti. Bila jantung berhenti dia tak pam. Macam tuan pam air tuan lah. Kalau pam tu kan elektrik blackout. Macam mana nak naik pam air tu? Sama juga dengan haiwan. Jadi tanggungjawab kita ini macam mana kita nak buat untuk nak mengalirkan darah tu cantik keluar 60% tu keluar. Ni SOP yang tu paling banyak orang tak tahu. Tu saya kata main sembelih je. Tapi lain-lain tu yang tauhid tu ambil tak berat. Sedangkan hukum ada 3. Tapi dia pegang hukum 1 saja. Pandai tuan-tuan. Itu nama dia. Tak tahulah kalau ustaz, kalau Al-Quran kita tak ikut ni jadi fasik lah. Begitu je. Saya tanya, apa? Allah dah bagi petunjuk. Ya ayuhannas, sekalian manusia lah, bukan orang Islam lah. Sekalian manusia, makanlah yang halal. Lagi baik. Lapah dekat bawah, tak lapik canvas, tak basuh pun. Lagi baik tak? Ni, sarung tangan tak pakai pegang daging busuk. Sampai pukul 1 baru nak edarkan daging korban, dah masam dah tuan. Sebab ada enzim dekat tapak tangan ni. Pegang makanan dia akan bersih. Jadi semua kena pakai sarung tangan tuan. Orang yang lapar, orang yang edar semua. Tapi ada orang ikut tak? Ada orang ikut? Harap tiap-tiap tahun bangga. Aku 50 ekor, aku 10 ekor, masih aku 10 ekor. Betul tak? Tapi hukum Tony langgang. Tombang, tarik ekor.
Sepak. Ada dua benda, satu Malaysia saya pusing, ini ada orang buat. Tarik ekor, sepak. Tuan-tuan zalim. Perbuatan tuan-tuan zalim. Hukum makruh, betul makruh. Tapi perbuatan tuan-tuan itu zalim. Sabda Rasulullah, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada An-Nawawi, Allahumma katabal ihsan ala kulli syai'in fa iza qataltum fa aslimu qitlah wa iza zabahtum fa ajibah wa bihadi syafarah wa bihadi. Maknanya Allah mewajibkan kita berbuat baik. Jika kamu nak membunuh, perelokkan kaedah membunuh. Jika kamu nak membeli, perelokkan membeli dan tajamkan pisau supaya memudahkan sembelihan kamu. Elemen pisau. Jadi ada meja tu banyak, banyak elemen, so beli dua sekali. Apa nama ni? Honing kita ada. Pisau modern kita pakai honing. Dia tak biasa. Pakai honing saja. Jadi itu contohnya. Baik, kita tengok technical.